Yang Ika beli semua ni bukan set tau. Ini loose item. Kena beli satu-satu. Kalau korang nak tahu yang Ika beli ni kan, design yang sangat cantik. Trend terkini, bekas lauk. Kalau hidang dekat rumah, memang lawa betul lah orang kata kan. Yang ni korang siap dapat tapak dia lagi dengan penutup sekali. Yang Ika beli ni design transparent macam ni. Tapi dia ada colour gold dekat keliling mangkuk dia ni kan. Lawa. Besar macam ni, saiz 32cm. Tapi kalau nak kecil sikit, saiz 28cm. Yang ni saiz 28cm. Dia tak adalah besar sangat, tapi bolehlah letak seekor ayam ke kan. Tapi kalau nak letak lauk banyak, kena ambil yang saiz 32cm besar ni. Yang ni memang cukup besar kak. Serius cantik kan design dia. Ni bukan kaca tau. Yang ni jenis plastik tapi jenis tahan lasak. Dengar ni bunyi dia. Memang tahan lasak. Jangan risau, tak mudah pecah. Lagi satu, yang paling kecil. Paling kecil pun ada 19cm. Ni kalau nak letak buah ke, nak letak gula-gula pun boleh tau. Memang cantik design dia kan. Nampak mewah kan. Tapi harga dia murah. Kalau nak dibandingkan beli kat kedai, kedai lagi mahal. Beli je dalam TikTok ni. Dalam beg kunika tu seller memang jual murah. Tapi kalau kat lagi berbaloi, beli semua saiz. Lagi puas hati. Tak payah nak pening kepala lagi dah.